Kalau korang masuk tandas, ambil shaver dekat atas ni, lepas tu tekan button ni lama-lama untuk turn on, and then buka shower. Kau boleh basuh shaver ni dekat shower macam ni, tak ada masalah pun. Sebab shaver daripada Cardonio ni dia waterproof. Lepas tu mata dia ni boleh cabut. Dia pakai satu kepala je, pasang balik. Lepas tu kau boleh adjust ketinggian dia. Kau pusing je benda ni, dia akan naik. Pusing ke bawah, dia akan turun. Ikut level tinggi mana bulu korang kau nak shave. Sini ada level pusing dia. Sini ada button on off. Dekat belakang dia pula ada lubang charger type C yang dah ada tutup ni. Kalau kau nak charge, kau je buka je ni. Charge pakai type C. Shaver ni sekali charge boleh pakai 300 minit. Kalau kau just shave jambang sekali-sekala, boleh sampai 3 bulan sekali charge. Dah lah waterproof. Tak perlu banyak kepala untuk kau simpan. Lepas tu kau boleh cuci benda ni dengan mudah. Cabut je macam ni. Kau boleh cuci dalam ni pakai air. So lepas ni kalau nak shave lato-lato ke, shave jambang ke, pakai satu ni je. Tapi kalau nak shave lato-lato, kenalah tinggikan sikit mata dia ni. Kau pusing macam ni, baru shave lato-lato korang. Kalau rendah sangat, kulit lato-lato sangkut dalam ni, pedih mat. Saiz pun kecil, senang nak bawa travel. Lepas tu button nak on dia ni pun kena tekan lama-lama baru dia hidup, supaya dia boleh lock kalau kau letak dalam beg travel korang. Tak adalah dia tekan-tekan dalam beg travel korang sampai hidup. Harga dia tak mahal mana. Kadang-kadang kalau ada voucher sampai RM30 je harga dia. Cuba korang cek harga korang berapa dekat link bawah tu.